Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul kiram, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita ikhwan sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah, pagi ini kita tengok muka surat ke-25, bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan kaedah-kaedah dalam tazkiyatun nufus. Ikhwatul iman, kita katakan ini kaedah-kaedah. Mungkin daripada kaedah ini kita dapat tahu satu dua benda, iaitu bagaimana kita sendiri nak tengok, kita tengok kiri kanan kita ini banyak kaedah-kaedah orang bawa, nak menyuci dirilah, nak itulah, nak inilah. Daripada satu dua kaedah ini kita boleh menempih hak dia nak bawa tu bertepatan ataupun tidak dengan apa yang agama ini nak. Kalau orang main dia atas nama menyuci diri, dia buat dia punya itu, dia punya sistem sendiri, kaedah sendiri. Macam mana kita nak tahu hak kaedah dia buat tu dia punya, bukan agama punya, dia punya? Kan kita punya masalah ini, kita tak tahu beza antara ustaz dan agama. Itu problem kita. Sebab semua orang main dia atas nama ustaz, agama lah. Tu kalau dia main ustaz tu, ni ada yang dia tunjuk gambar, yang kawan tunjuk kat saya tu, dia duduk bersila pegang tongkat terbang, kan? Jadi dah lah, kalau betul lagu tu, malulah kat Mr. David kita. Mr. David kita bukan terbang, tembok Cina dia redah pi. Jadi Mr. David tu Tok Wali lama dah. Jadi orang terpesona, orang terpedaya. Nak kata dia bohong, dia pakai serban. Nak kata dia bohong, dia pakai jubah, dia cakap Arab. Jadi ada problem. Tadi saya tertarik dengan perkataan ustaz tadi. Apa nama ustaz tadi? Bukan, tadi tengok Ngabadi tadi dekat hotel tadi. Perkataan dia sangat menarik, berkesan dalam hati. Dia kata satu orang tu kalau boleh menangis, itu bukan tanda kebenaran. Tidak ada ayat Quran menyatakan kebenar tanda orang tu benar dia menangis. Tak. Tetapi biasanya orang dapat kebenaran, dia akan menangis. Dia, kalau kita tengok satu orang tu menangis, menangis, saya jumpa kebenaran, belum tentu. Kerana kebenaran itu ialah Quran dan Sunnah. Ada orang dapat Quran dan Sunnah tak menangis dah. Dia gelak. Macam singa tadi gelak. Singa tu duduk seorang-seorang duduk gelak. Okey. Ni singa yang paling cerdik ni. Dia gelak. Siapa? Tapi biasanya bila orang kenal kebenaran, dia akan rasa syukur pada Allah, dia menangis. Jadi jangan terpedaya dengan talbisul iblis, tipu daya iblis. Dia main dalam bentuk air mata. Iblis dia main dalam bentuk air mata. Dia bagi kita menangis, dia bagi kita begitu, dia bagi kita begini, seolah-olah air mata itu mewakili kebenaran. Tidak, ikhwan, tidak. Air mata tidak mewakili kebenaran. Kebenaran adalah hidayah Allah. Siapa faham Quran, siapa faham hadis, bermakna di depan dia ada kebenaran.
Biasanya orang macam ni dia lembut hati. Tak tahu main cuih depan kita pakai macam tu, pakai lagu ni tasbih besar biji kokor tu dia punya nalah punya tasbih buat main duk menangis hu. Tidak, jangan terpedaya dengan ayat mata. Ayat mata bukan kebenaran. Kebenaran adalah ayat-ayat Allah. Kebenaran adalah sunnah Rasulullah. Baik, ikhwatul iman. Muka surat 25 ada beberapa kaedah yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim dalam tazkiyatun nufus. Ada kaedah-kaedah yang kita perhatikan dalam tazkiyatun nufus ini. Satu, saya ulang lagi sekali, itu kita kena tahu apa dia ikhwan, yang kita nak bersih ni adalah jiwa, bukan tubuh badan, bukan baju senang, washing machine banyak lah, automatic spin semua sekali. Laihat baru sekali tu tak tahu lah, saya baru tengok lah, mungkin lama dah, kita orang kampung baru jumpa. Dia jenis tak payah pergi perah dah, tak payah pergi sidai, dia tolong bagi kering kat kita, kita ambil pergi iron. Dan lepas tu lagi satu, pergi rumah kawan, saya kata kat dia, nak basuh pinggan macam mana? Dia kata kami tak basuh pinggan, mesin basuh. Buang serba mak nenek dalam pinggan tu masuk ke sampah, jurah-jurah yang atur dalam mesin, dia basuh sendiri. Lagi bersih. Hampa relax je lah ni. Apa tak buat. Dahsyat lah. Mesti ada fulus. GST lagi. Hidup makin senang. Orang Penang kata makin lemak kita ni. Makin lemak kita ni. Kerana yang kita nak bersih ni benda tak nampak. Jadi kalau antum masih ingat dalam kita punya bincang hari itu, kerana yang kita nak bersih ni benda tak nampak, maka pada muka surat 5 itu dia beritahu awal-awal pada kita. Dia kata sesungguhnya, ni muka surat 5, saya ulang balik, sesungguhnya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, membersihkannya dari segala kekotoran dan meningkatkannya menuju kemuliaan akhlak, merupakan salah satu tujuan penting diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal menyuci diri ni tak ada siapa tahu kecuali satu orang dia tahu, Rasulullah. Dan sistem dia, kita belajar hadis, sesuatu yang kita sandarkan pada Nabi mesti jelas sanad, mesti jelas matan, baru boleh sandar pada Nabi. Kalau tak boleh, kalau itu tak dapat diberi penjelasan, maka itu tidak dikatakan berasal daripada Nabi. Kita kata juga satu tempat duduk dalam neraka untuk kita. Itu kaedah dia, kena faham kaedah itu. Kenapa? Kerana Quran kata pada kita yang Rasulullah bawa itu wahyu. Bagi dia bawa wahyu, maka wahyu tak boleh dibikin-bikin, tak boleh ditokok tambah. Kenapa? Turun ayat yang besar, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Besar ayat ni, pengaruh dia besar pada Yahudi dalam hadis Bukhari daripada Umar Al-Khattab. Kalau turun ayat ni pada kami jadikan hari ayat itu turun sebagai hari raya kami. Besar ayat tu. Dan ayat tu bagi tahu apa yang Rasulullah buat sempurna. Sempurna. Orang kata luar dalam, atas bawah kiri kanan, semuanya Allah kata syumul. Maka siapa cari lain daripada Rasulullah, dia cari benda tak sempurna. Itu bukan pencarian yang betul, itu pencarian yang cacat nama dia. Carilah Rasulullah, bagaimana dia menyucikan. Nanti kita akan tengok kaedah-kaedah. Baik, cuba antum tengok sebentar muka surat 24. Apa yang Allah katakan kepada kita dalam hal menyuci diri ini? Satu benda yang besar Allah kata, iaitu pada ayat tengah-tengah tu, Al-Fatir ayat 18. Allah kata waman, bukan ayat ni, silap muka surat. Sejak berumur lagu ni lah. Jangan silap balik rumah sudah. Silap muka surat okey lagi, silap balik rumah tu kena pelepah nyok. Ayat yang ada pada muka surat
Ni ayatnya daripada muka surat ni. Muka surat 25 silap. Dengar dan duk silap. Muka surat 25. Okey, kita tengok. Kerana ayat tu duduk di bawah tajuk tu, kita tengok. Baik, yang satu, apa sistem yang pertama kita nak kena tahu dalam tazkiyatun nufus ini. Yang pertama saya katakan tadi, kerana nak membersihkan jiwa manusia, maka manusia tidak pernah tahu pasal manusia, yang tahu hanya Allah. Maka Allah hantar Rasulullah, orang yang Allah sendiri bersihkan dia. Dalam satu hadis yang daif, sanad dia daif, kata para ulama, sanad dia daif tapi mafhum dia sahih. Maksud dia, makna daripada hadis itu sama dengan maksud Rasul itu, nubuah itu. Hadis ini dia daif. Dikatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah memberi kepadaku pendidikan adab. Alangkah cantiknya dan indahnya pendidikan dan adab yang Tuhanku berikan padaku. Betul. Kita kata, kenapa kita kata makna dia sahih? Kerana ayat-ayat Quran banyak bercakap begini. Ayat-ayat Quran menyatakan, wa innaka la'ala khuluqil azim. Jadi Rasulullah ni, ikhwan, orang yang paling bersih hati, suci hati, sampai Allah sayang pada dia, Allah redha pada dia. Ayat Quran menyatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa sahaja yang kau nak Muhammad, kami akan bagi. Janji benda itu akan meredakan hati kau, kami bagi pada kau. Dalam tafsir Qurtubi, ketika sampai ayat ni, Imam Qurtubi kata, baginda berdoa pada Allah. Baginda kata, ya Allah, aku pohon satu benda aja boleh buat. Idzan ya Rabbi, satu benda boleh buat aku redha, kalau semua umat aku mendapat ampunmu di hari akhirat nanti. Maka Allah kata pada Nabi Muhammad, aku beri pada kamu syafaat. Maka Nabi boleh bagi syafaat pada semua umat dia yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah. Dia boleh bagi syafaat. Dosa banyak mana sekalipun, Nabi kata syafaat, Nabi kata asy-syafa'atu li ahli al-kaba'ir min ummati. Hadis Ibnu Majah. Akan ku beri syafaat aku untuk umat aku pada hari kiamat yang buat dosa besar. Begitulah. Kenapa? Benda itu meredakan hati Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi begitulah kedudukan Rasulullah. Karena itu mesti merujuk hal pembersihan jiwa ini kepada Rasulullah. Itu satu. Baik, itu di antara benda penting kita simpan. Baik, mari kita tengok buku ini. Ada beberapa kaedah yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim dalam tazkiyatun nufus. Di antaranya, satu, sucinya jiwa seseorang berada di tangan Allah. Ini benda yang kena reti, ikhwan. Ikhwan, banyak mana kita berusaha siang malam pagi petang berhajat kepada apa yang Allah mahu. Kita belajar dengan kisah Nabi dengan pak menakan dia kan, Abu Talib. Quran kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Tengok bahasa Quran, man ahbabta. Apa makna man ahbabta? Orang yang paling kau cintai. Dalam sejarah hidup Nabi ni, ada orang yang paling dia sayang. Quran kata orang itu adalah man ahbabta, Abu Talib. Hadis Muslim memberi terjemahan pada ayat ini, Abu Talib. Ayat ini turun ketika Abu Talib nazak menghadapi kematian. Maka Allah kata kat Nabi, innaka, sesungguhnya engkau ini Muhammad, la tahdi, sekali-kali tak boleh memberi petunjuk aku, kerana petunjuk itu milik aku Muhammad. Aku buat hamba aku cipta petunjuk, maka aku tahu jodoh dia dengan petunjuk itu bila. Aku tahu Muhammad. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tengok satu orang dalam hidup kita, kita kata ni jodoh kita ni, kan? Kita kata ni macam jodoh saya ni. Menikah 2 hari, bukan 2 bulan, 2 hari. Rupanya tak ada jodoh. Kita boleh tahu, kita boleh suka, kita boleh merancang, tapi kita tak pernah tahu apa yang secucuk dengan kita. Pasal itu Islam ada istikharah, Islam ada pasrah, tawakal, redha pada Allah. Kembalikan urusan itu kepada Allah. Al-Quran kata, wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun.
Allah lebih tahu daripada kamu. Allah lebih tahu. Kadang-kadang kamu suka satu benda, dia tak baik untuk kamu. Kadang-kadang kamu tak suka satu benda, tapi dia baik untuk kamu. Jadi ikhwan, bila kita nak membersihkan diri kita ataupun kita berpenat berlelah untuk orang, benda ni kita kena tahu supaya kita tidak fras. Fras ni ikhwan, dia masuk bab putih asa. Putih asa tak boleh ada dalam hati mukmin. Putih asa dosanya besar. Allah tak suka dengan putih asa. Jadi bila kita nak membersihkan jiwa kita, kita ada niat nak kembali pada Allah, nak membersihkan hati kita, kita pegang, ya Allah, tolong aku ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah. Tapi bila kita pegang tangan orang lain, kita kena ingat benda ni, batas kita. Sudiman buat satu lagu yang sangat menarik, sama dengan hadis lagu tu. Dia pun mengaji hadis kot dia ni. Dia kata dalam lagu dia kata, alam ini luas terbentang, tapi kemampuanku terbatas. Ya. Dia bukan masalah alam tu kecil, kemampuan kita. Kemampuan kita nak pergi tak boleh. Kadang-kadang kita bercakap sampai habis ayat dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, dia buat pekak badak lagu tu. Dia jadi macam singa tadi, gelak bercarut. Dia buat tak tahu. Kemampuan kita terbatas, dan kita kata la haula wala quwwata illa billah. Baik, tengok. Tidak mungkin seseorang akan suci hatinya kecuali dengan kehendak Allah. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu zaka min ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Dia punya poin dia ada pada perkataan walakinallaha yuzakki man yasha. Terjemahan dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, yakni syaitan, menyuruh kamu mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya padamu, nescaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tengok, ini kita simpan dahulu. Berkenaan dengan pembersihan jiwa, Allah kata laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan kerana kurnia Allah ke atas kamu dan rahmat Allah, ma zaka minkum ahadin min ahadin abada. Seorang pun tak akan dapat suci hati. Satu orang tu suci hati memang kerana Allah bagi kat dia, Allah sayang kat dia, Allah suka pada dia. Semuanya bermula dengan hati insan. Pasal itu agama ni ikhwan, agama kita ni agama besar. Dia tak boleh terima kaedah paksa. La ikraha fiddin. Ayat awal daripada surah Al-Baqarah dikatakan sebagai alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Nak dapat jangan ragu tu macam mana? Dia yakin. La raiba fi, menolak keraguan. Habis kalau ragu tak boleh ada dalam hati, apa yang kena ada? Al-yaqin. Al-yaqin. Jangan kamu paksa orang. La ikraha fiddin. Memberi, kita mengajak, mengajak. Orang kata kita buat kerja tu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita buat. Betul. Kita tak boleh buat sambil lewat, bersungguh-sungguh. Tetapi Allah bagi tahu, setelah kita bersungguh-sungguh, Allah ada berhubung dengan hamba dia. Allah berhubung. Kita didik anak kita elok-elok, Allah berhubung dengan anak kita. Allah berhubung dengan anak kita. Jiwa anak kita, perasaan dia, minat dia, semua Allah berhubung. Allah yang buat benda tu dan campak dalam hati dia, supaya kita tak putus asa, supaya kita tak mengadu pada Tuhan, ya Allah, awaklah yang tak pilih. Nabi Allah Nuh alaihi salam kata apa dalam doa dia? Innahu min ahlik.
dalam surah Hud, ya Allah, anak aku ni innahu min ahlik, anak aku, ayat duk naik, bah duk naik, anak aku ya Allah. Allah jawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Allah kata bukan, lah ni dia bukan anak hang dah, kerana amalan dia bukan amal orang-orang salih. Allah, setiap Nabi ni ikhwan, ada sahaja cerita dalam hidup mereka, orang yang mereka terlepas. Nabi terlepas Abu Talib, Nabi Allah Musa dia terlepas Fir'aun. Fir'aun tu pangkat dia lah, bukan orang lain. Bukan kata belah sehari 2 hari, belah daripada tapak kaki besar 2 jari, belah terlepas. Nabi Ibrahim terlepas pak dia Azar. Ada saja Nabi Nuh, 2 orang terlepas dalam hidup Nabi Nuh, anak dengan isteri. Baik, Nabi Lut. Jadi untuk menunjukkan kepada kita apa dah hidayah milik Allah. Supaya akhirnya kita tahu benda kita buat ini adalah benda Allah punya, bukan kita punya. Pasal tu kerja kita bergantung 100% kepada Allah. Kita usaha kita macam mana pun, akhirnya kita mengadu pada Allah. Kita kata, ya Allah, kalau hang tolak doa aku ya Allah, siapa boleh makbul? Dan aku dah tak ada tempat nak meminta. Aku cuma ada hang tempat meminta ya Allah. Bila kita sebut nama-nama Allah berkaitan dengan doa yang kita bacakan itu, ya Sami', ya Wahhab, ya Fattah, sebut nama-nama Allah yang menjadi kesukaan Allah. Bila kita sebut, dia berbangga dan dia akan memberi apa yang kita hajat. Berdoa adalah ibadah. Berdoa dan dia akan bagi. Tapi benda yang dia nak bagi, dia akan bagi apa yang dia nak bagi. Sebab benda kita minta dia punya, benda dia nak bagi pun dia punya. Pasal itu kita tak mau ada putih asa. Tak boleh ada putih asa. Baik. Apabila seseorang ingin bersih hatinya dan diberikan ketakwaan oleh Allah Ta'ala, maka berdoalah dengan memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hatinya. Satu benda kita kena buat, ikhwatul iman, apa dia? Kita kena minta pada Allah apa yang kita hajat. Apa kita hajat? Kan kita dengan orang ni kita malulah. Kita nak minta. Tapi dengan Tuhan ni kita kena minta. Pasal itu dikatakan ibadah bermula dengan doa. Satu orang ikhwan, satu orang simple punya contoh kita katakan, kita jumpa satu orang, kita tengok daripada jauh, kita sukalah cara dia, charity dia banyak, budi bahasa dia baik. Cuma kita tengok ada 1-2 benda dalam hidup dia yang kita rasa tak apa seronok. Kan? Contoh yang biasa-biasa dalam hidup kita ni, tak sembahyang. Bukan orang tak sembahyang tu jahat. Yang sembahyang jahat pun banyak juga. Tapi tak apalah, bab sembahyang itu bab sembahyang lah. Kita tengok dia ni bagus. Dia ni sikit je masalah dia ni, tak sembahyang. Ataupun kita tengok orang bukan Islam, kawan kita, charity dia nombor 1, masalah dia tak Islam. Bermula dengan doa. Satu doa yang baik kita minta kepada Allah, dengan kita meyakini doa adalah ibadah. Doa adalah anak tangga yang pertama untuk menggamit rahmat Allah mai kepada kita, supaya Allah pandang kita. Walaupun doa kita tu pelik-pelik, lepas itu kita katakan kepada orang ni, kita kata dia ni tak sembahyang, dia tak apa, dia tak sembahyang, tak apa. Bukan tak sembahyang tu tak apa, maksud saya tu tak apalah, tak ada bahasa lain dah, tak apalah. Bukan tak apa tu kira tak apa, maksud dia tak sembahyang lah. Tapi bagi tahu pada dia, awak minta pada Tuhan, minta pada Tuhan, awak sebut nama Tuhan, ya, suruh dia minta pada Allah. Saya ni bukan tahu baca doa sangat, mana boleh tak tahu baca doa. Kita tahu baca doa, kita tahu. Dulu zaman kita kalang kabut dulu tengok gambar orang putih banyak sangat, dia ajak kita tengok apa tu yang apa duk terbang atas kepala tu, bintang ke? Dia kata cepat-cepat pejam mata, minta
Kita pun pencang sampai tak buka mata punya dia minta. Orang putih. Payah juga nah. Lepas ni kena tulis mau 2 minggu nak apply tu. Duk tengok gambar orang putih. Bukan tengok adik pun, tengok gambar orang putih. Orang putih duk tengok dia terbang atas kepala kan macam ekor bintang tu. Dia kata wish. Minta. Apa? Kita pun minta alhamdulillah tak dapat. Kenapa benda tu lalu minta, sedangkan orang yang minta tu bukanlah senonoh sangat, tapi orang lain dia boleh kata minta, agama lain boleh kata minta. Tiba-tiba mai ke Islam ni, awak nak minta, awak kena tutup aurat. Awak nak minta, Tuhan kan suka minta agama pendek, dia tak pakai seluar terai. Cuma dia kata tak apalah, kalau nak minta cara Islam ni payah, saya minta cara benda lain, Tuhan tahu juga. Tak, bukan begitu. Manusia boleh meminta kepada Allah kerana perhubungan kita dengan Allah dia bermula dengan doa. Pasal itu baginda menyatakan ad-doa huwal ibadah. Siapa-siapa yang start dengan berdoa walaupun dia cacat ibadat lain, dia sedang masuk pada ibadat. Pasal doa dia berbeza dengan sedekah. Doa ini benar-benar tauhid kepada Allah. Benarkan orang minta dalam apa keadaan dia sekalipun. Mai tatu satu badan, kita tengok pun alamak, dia kata nak minta sikit kat Tuhan boleh lah. Kita buat macam cerita 99 orang nak taubat apa, yang bunuh 99 orang. Kita kata Tuhan bukan suka tengok tatu-tatu. Tak apa, dia tak, saya pergi cari Tuhan yang suka. Dah Tuhan tak suka, Tuhan bukan ada satu. Ini bahasa orang lah. Ini bahasa orang lah. Apa susah kan dia kata. Kalau dulu dia kata apa, bunga tak sekuntum. Bunga tak sekuntum, campur bunga plastik semua banyak kuntum lah. Dia kata bunga tak sekuntum. Ya, tak apalah bunga tak sekuntum dalam duk pilih jodoh, tapi dalam tauhid mana boleh ambil teori bunga tak sekuntum. Kalau bunga tak sekuntum bermakna Tuhan bukan satu. Kalau Tuhan hang payah sangat menghadap kiblat lah, aku bukan tahu ambil uduk semua. Tak, tidak begitu. Karena itu ikhwatul iman kena tahu ini. Berdoa, kita tengok dia buruk, terus baca doa. Ya Allah, hang sempurnakanlah hidup dia dengan hang bagi ni kat dia. Bila ada doa, kita telah beribadah. Tunggulah hari Allah makbulkan ibadah kita. Dia angkat naik, hajat kita tercapai. Itu satu ikhwatul iman. Kena pohon kepada Allah hari-hari supaya Allah jaga hati kita. Itu doa yang Nabi baca hari-hari. Ya Allahumma ati nafsi taqwaha, bagi ke aku nafsu yang bertakwa ya Allah. Wa zakkiha, hang bersih dia, hang cuci dia ya Allah. Ikhwan, nafsu ni bukan jahat. Nafsu ni makhluk ciptaan Allah. Yang menjahatkan dia ni syaitan. Kita kalau tak ada nafsu, orang kata nafsu makan. Kalau kita tak ada nafsu makan, ni semua ni duk masak dengan kambing, dengan berani ni semua untuk apa? Untuk yang ada nafsu. Cuba pergi hantar kawan Nazar, masuk ICU dah, CCU dah. Kata sahabat, nak tengok Inta tak ada nafsu, makan tengok. Makan apa dia tak ada nafsu? Kena demam, lidah ni jadi apa? Paik. Bagi dia sup ekor ke, gearbox ke. Di gearbox macam gear kereta serupa dia nampak. Tak ada apa beza. Pasal apa? Nafsu betul. Allah bagi pada kita nafsu. Kita laki-laki nak sentuh isteri dia, kena ada nafsu. Tapi Allah nak nafsu tu di atas syariat dia. Nak pasal tu bila satu cerita dalam hadis Imam Muslim Abi Zar, Nabi duk cerita tasbih sedekah. Sebut subhanallah sedekah. Alhamdulillah sedekah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sedekah. Jadi sampai pada bahagian akhir tu Nabi kata seorang suami yang sentuh isteri dia dapat pahala sedekah. Jadi Abi Zar duduk di belakang ni macam termalu-malu. Oi, sedekah ke? Abi Zar dia mana dulu ya Allah, sedekah lah. Nabi dengar. Nabi kita mai sini. Apa masalah? Dia apa masalah? Dia kata saya tak ada masalah apa, dia kata. Cuma saya ada dengar belakang tadi. Kita memuaskan nafsu kepada isteri sedekah, dapat pahala sedekah. Nabi kata, Abi Zar,
Bukankah kalau nafsu tu kamu salur ke tempat yang salah, Allah bagi dosa? Maka kalau kamu salurkan ke tempat yang betul, Allah bagi pahala. Oh, Nabi kata lagu tu, siap balik dulu. Benda lagu tu dia nak kena amal. Itulah nama dia. Pasal itu kita tidak bersetuju dengan orang tasawuf menyatakan kita kena kekang nafsu kita. Tidak. Kita hanya perlu letak nafsu kita di atas syariat Allah, itu saja. Kita kata awak laki-laki, awak jangan pandang orang perempuan. Habis nak pandang apa? Nak tengok kebau, beruk. Tak. Cumanya Quran minta apa daripada kita? Jangan awak nilai wanita dengan nafsu awak. Nilai dia sebagai wanita, supaya awak tak hina dia, awak tak perendah dia. Kalau satu orang lelaki dia tengok satu wanita, oh dia kata segak, lepas tu dia letak nafsu di atas kepala, apa dia nak nilai macam mana? Dia nilai benda yang menjatuhkan maruah orang. Walaupun dia tak cakap, tapi dalam kepala dia. Tapi dia tengok satu wanita yang menutup aurat, Masya Allah, dia kata ini wanita yang baik. Maka pandangan macam tu agama tidak larang. Agama larang kita ingat benda tak elok. Orang lelaki-lelaki, perempuan tengok orang lelaki-lelaki, agama minta apa dia? Tundukkan pandangan awak. Jangan awak tengok dia itu, awak fikir macam-macam. Penyamun ke dia ni? Dia ni tengok muka macam pecah rumah orang aja. Jangan. Selagi awak tak tahu dia buat jenayah, awak jangan hukum dia. Itu agama minta daripada kita. Letak diri kita ni di bawah syariat Allah. Tengah marah, mana orang awak jangan marah. Tak boleh, hidup ni ada marah. Kita bawa kereta, dia duduk depan, tiba-tiba dia U-turn. Tangan kita ni automatik. Nah. Dia buat buku 5 kita lagu tu. Hang seorang dah, aku tak ada, kita anggap dua-dua pergi aja. Marah cara tak sengaja ni wujud. Tetapi apa agama nak? As-sabru fi sadmatil ula. Kembali balik pada syariat. Astaghfirullah. Maka tak dicela marah itu. Kembali balik dia kepada Allah. Astaghfirullah. Inilah yang menarik kita kata dengan tazkiyatun nufus. Itu satu, ikhwan. Yang kedua, kita tahu bahawa pembersihan jiwa di tangan Allah. Yang kedua, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Tak mungkin kita tenang, kita lapang, kita damai kalau jalan kita ambil itu bukan jalan Rasulullah. Tak mungkin. Khusus dalam ibadat, tak mungkin. Setiap jalan atau cara atau ibadah yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tertolak. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amal itu tertolak. Ini hadis Muslim, hadis Bukhari, hadis Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beramal, pembersihan jiwa ni beramal lah, melibatkan zikir, melibatkan sabar, ini semua amalan. Siapa yang beramal, dalam hadis ni dia kata man amila amalan, tak perlu 10, 20, satu cukup. Siapa beramal satu saja, tapi yang satu tu tak ikut Nabi, mesti ditolak. Kalau buat 100, pernah aja hang boleh. Pasal tu yang kedua ini penting, ikhwan, penting. Sajalah kata sikit, bagi sikit hati, bukan bagi apa pun. Bagi sikit hati. Kita duduk menari kan, duduk menari. Ialah hak orang lah, bukan hak kita. Kita tak mau nari, kita duduk diam. Kenapa demokrasi? Awak boleh buat apa awak nak buat, saya buat apa yang saya nak buat. Tak apa, itu tidak jadi hal. Buatlah. Cuma satu sahaja. Kalau majlis-majlis seperti itu dikatakan hiburan, I agree. Saya setuju. Kekalkan dia di atas entertainment. Cuma mungkin satu masa nanti dalam Malaysia nampak dia tutup dah buku. Kan? Cara dia tutup dah buku. Kan? Cuma
mungkin akan datang satu masa, maybe 20 tahun akan datang, kelak malam akan jadi dua. Satu kelak malam hak jenis rambut macam bersudawai dua di atas tu, yang pergi kelak malam satu macamnya kan, duk terhege-hege tu. Tapi lagi satu pula kelak malam, happy kelak malam semua selepang pakai kepiah. Kenapa? Nak buat hiburan cara Islam. Ini kalau nak berhibur, mai sini, ini cara Islam. Mungkin beza tengah-tengah pukul 3 pagi buka sampai 3 pagi, sebelum balik berhenti semua sembahyang tahajud dalam kelak malam. Allahu Akbar. Ini nama dia berhibur cara Islam. If saya kata kalau kita kata for entertainment, this is for entertainment, saya kata betul, buatlah. Tetapi kalau kita kata mahabbatur Rasul, cinta Rasul, you are wrong, man. Kerana tidak kita temui cara cinta Rasul dengan kaedah begitu. Kalau awak kata hiburan, cuma beza kawan tu cara dia lah kan. Macam dulu kumpulan yang gila babi ni semua ni dulu ni kan, pegang lari. Ada satu kot dulu dia buat satu apa itu nama unplug, jenis plug tercabut ni. Unplug, konsep unplug, pukul gitar kering, lari daripada sana, lompat atas penonton, brung, kata sambut, baling balik atas stage. Unplug dengan soket, dengan switch semua terbit api habis. Maka cuma unplug macam tu. Yang in-plug ni pula, dia pakai serban, selendang, dia tak lompat atas orang, cuma dia menari suku-suku dia. Tapi dia tak ada lah doa andainya aku pergi dulu. Dia cuma lagu cara dia lah. Cara dia, lagu cara dia, dia menyanyi Allahu Allahu, pusi-pusi, menari juga. Ini Islamic entertainment. Kekallah dia sebagai entertainment. Jangan kata dia mahabbah. Kalau mahabbah, wajib ikut cara Nabi, cara Quran. Siapa tak boleh mereka mahabbah? Mahabbah adalah ibadah. Ibadah tak boleh reka. Tidak ada seorang, siapa-siapa pun dalam Islam ini diberi lisen, tauliah, authority untuk mereka ibadah. Tak ada, tak boleh. Ibadah kena redha, ibadah kena kembali pada acuan dia. Kita follow Nabi itu step by step. Nabi stop, kita stop. Nabi jalan, kita jalan. Itu nama dia ibadah. So ibadah ni tak melibatkan muzik. Jadi antum boleh bayang tak, tiba-tiba tengah duk berhibur, Nabi cuah mai dalam hiburan. Orang utara kata cuah mai. Abang aku mana? Tiba-tiba saja cuah kan. Kita orang Kedah dia faham kan. Cuah dia mai. Nabi mai itu pasal apa? Pasal Nabi pun teringin nak berhibur. Nabi pun lambai tangan juga. I think, saya ingat, bullshit, man. Jangan buat gila lah. Rasul diutuskan bukan untuk pergi buat kerja gila tu. Asal itu jangan dakwah. Tapi saya nampak syaitan, ini nama dia talbis. Itu dikatakan jadi tangisan bukan mewakili kebenaran. Kata kita nampak Nabi seketul, tengah kita pegang kita, hoha, Nabi lalu terbelalak biji mata kita. Adakah itu kebenaran? Tidak, itu bukan kebenaran. Hatta kita mimpi Nabi sekalipun, itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah syariat Nabi Muhammad. Awak duduk di atas syariat dia, awak bertindak di atas syariat dia, awak turut di syariat dia, itu kebenaran. Walaupun tak pernah mimpi Nabi 40 tahun, 50 tahun, semalam tak pernah mimpi. Duk mimpi ni semua merepek. Mimpi rimau hamba kita penat, kita hamba pula rimau pula penat. Kebenaran tak duduk pada mimpi.
Kebenaran tak duduk pada muzik, dia duduk pada hujjah, dia duduk pada agama Allah. Dan mungkinkah kebenaran itu sifat dia lemah? Dah, kebenaran kuat. Kuat dalam bahasa Arab kita panggil qawi, kita panggil sahih. Lemah dalam bahasa Arab kita panggil daif. Pasal tu riwayat pasal agama ni tentang benda yang daif kita tak pegang, pasal dia lemah, tak boleh berpaut. Orang duk cerita tentang Sa'labah. Semata malam duk tengok, menarik. Kita tengok Al-Fadhil duk cerita ni pasal Sa'labah, kita boleh teriak. Cara ekor tarik ayat main kot tu, lipat masuk sulam semua cantik. Kita dengar ni satu macam muka dah jadi macam dia main nak menangis, atau berung kita menangis sungguh. Sedangkan cerita Sa'labah itu cerita dusta. Tidak ada sahabat Nabi mati kufur, tidak ada. Habis mana cerita ni main? Maka pergi siasat lah. Jangan cerita tanpa siasat. Kita nak hukum orang, kita kena siasat. Ni dengar kata-kata dia apa ke, pegang, pergi hukum 5 tahun, siasat lepas 5 tahun. Kawan dah jadi mangsa. Cerita Sa'labah tu berat, pasal sampai kita kata dia mati kufur. Jangan main-main menuduh orang mati kufur. Yang kita tuduh tu siapa dia? Sahabat ahli syurga. Kerana itu ikhwatul iman, subhanallah. Baik, agama Islam sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku redai Islam sebagai agama bagimu. Cukup. Tuhan tak mahu apa daripada kita. Tuhan nak bagi tahu yang ni aja. Dia nak bagi tahu agama dia sempurna, agama yang dia bagi pada Nabi yang akan jadi agama kita ni dah sempurna, nikmat dia dah cukup dah dalam tu dan dia redha. Jadi hang punya pasal lah. Hang nak terima, hang terima yang ni. Hang tak mau terima pun yang ni lah. Lepas tu dia kata lagi sepatah, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa cari lain daripada yang ni, aku tak terima. Dia kata lagi sepatah, inna dina indallahi al-islam. Yang ada dekat aku cuma Islam. Habis kita. Habis dah. Kita mati angin dah. Tinggal lagi diri kita, nafsu kita, emosi kita. Kita kena latih dia supaya dia suka menerima kebenaran, jangan suka menerima kebatilan. Dunia kita dunia fantasi. Orang Melayu dulu tengok gambar bawang putih, bawang merah, kan? Ada tengok? Kan saya tengok seorang-seorang bawang putih, bawang merah. Cerita madu lah, cerita madu kan. Tolak masuk dalam telaga, jadi ikan kalui. Mati jadi ikan, patut mati masuk kubur. Orang Melayu ni zaman dulu mati jadi ikan. Tak apa, dah jadi ikan. Kawan ni perangai huduh lagi kan, ambil ikan kalui, goreng pula. Ikan kalui itu kena goreng. Dia pun tak sedap, dia duduk makan mak dia. Pergi cari, duduk tabak beras kan, tengok mak tak timbul. Mak tiri kata, hang makan mak hang. Ambil tulang ikan tu, tanam, tak kena tanya, jadi pokok. Tengok orang Melayu, dia ajak macam tu. Mana ada seksa kubur, tak boleh main lah. Pasal yang mati ni orang Melayu, malaikat tak main. Jadi ikan, jadi pokok. Pokok tu pula ada ndoi, boleh duk pergi. Orang lain naik tak bergoyang, anak dia aja naik bergoyang. Derhaka mak, tendang mak, terajang mak, tolak mak masuk dalam laut. Anak setanggang, nahoda setanggang, kena panah kilat, bam, kata kena panah, mati kah? Tak, jadi berulang. Dah hidup sikitnya derhaka, mati boleh terbang pula, jadi berulang. Fantasi. Tak ada, adalah agama tak ada mati jadi ketua batu, tak ada. Syariat Nabi Muhammad ni tak ada benda tu semua. Mungkin lah, mungkin bawang putih, bawang merah ni depa ni zaman Bani Israel kot. Kalau umat Nabi Muhammad tak ada lagu ni semua. Ada dalam kitab Durratun Nasihin cerita, kitab Durratun Nasihin buka bab tinggal sembahyang. Ada cerita satu kejadian zaman Abu Bakar.
Satu orang tu di tanah, dia mati bagi mandi semua, tengah nak sembahyang mayat. Tengah nak sembahyang mayat, tiba-tiba keranda tu lagu duduk bubak macam tu. Abu Bakar terkejut. Buka tengok, dalam keranda tu ada ulang. Masa kapan tak ada ulang? Siapa nak pergi kapal dengan ulang? Semayang, ulang main, belik dia, patuk dia. Maka sahabat-sahabat lain semua main lagu tarik pedang. Ulang tu cakap pula, ni ulang go to school. Ulang tu cakap pula, ulang tu kata, pasal apa yang nak bunuh aku? Aku ni Allah hantar. Pasal dia ni tak pernah sembahyang. Dah ulang tu kata, aku Allah hantar suruh azab dia sampai dalam kubur, sampai kiamat, pasal dia tak pernah sembahyang. Abu Bakar pun tak kata apa, tutup keranda balik, sembahyang mayat, terus pergi tanah. Ada dalam Durratun Nasihin. Apa kata ulama hadis? Hadis ni hadis bohong. Hadis ni hadis palsu. Kenapa? Allah tidak mentakdirkan demikian untuk umat Muhammad. Kerana umat Muhammad umat yang dirahmati. Semua benda-benda macam ni Allah simpan sampai hari akhirat. Allah balas di hari akhirat. Jadi pasal kita hidup dalam dunia macam tu. Dalam dunia macam tu. Tanah kubur lagi dahsyat. Pak Haji kan, saudara Pak Haji. Lagi dahsyat tanah kubur. Kira siapa tengok tanah kubur tu insya banyak tapi duk jemaah serba tu juga. Yang duk ada zaman Nabi tu, Nabi tanam orang. Tak ada lah ambil teruk macam tanah kubur tu. Nabi tanam mayat tu, Nabi tanam mayat ni kot lah. Dia Rasulullah kan, dalam balik tu Nabi pergi sengap Ustaz. Dia bertanya pasal apa ya Rasulullah? Nabi kata dia kena dah. Nabi boleh kata apa? Dia Rasulullah. Tak pernah dia kata kecuali satu mayat tu saja yang dia lalu-lalu, yang dia pacak pelepah kurma tu. Hadis Abdullah bin Abbas. Dia kata dia ni kerana namimah, dia ni kerana salat dia tak jaga basuh najis, dia bawa najis tak bersih dalam salat, maka Allah azab dia. Lepas tu Nabi kata, mudah-mudahan aku pacak benda ni, ini tangan Rasulullah, tangan ada mukjizat, Allah meringankan azab dia, bukan angkat, meringankan azab dia. Lain tak ada lah. Lagi satu pula tu dalam perang Badar, kumpul semua hak kapal-kapal lawan Nabi kat Mekah tu. Nabi cakap, Nabi kata lah macam mana? Hampa semua dah mati, Nabi kata. Macam mana? Hampa duk lawan aku, hampa percaya kat Tuhan, hampa hal tak betul itu, Tuhan janji apa kat hampa? Umar kata macam mana ni? Nabi kata, aku Rasulullah, Allah bagi mukjizat kat aku, dia pun boleh dengar. Dia apa? Dia Rasulullah. Lain tak lah. Berjalan sebagai manusia biasa, ziarah kubur dengan sahabat, duduk menangis. Sahabat kata pasal apa? Pasal Nabi kata sesungguhnya tempat ini nampak tenang, tapi dalam dia bergelora. Itu saja, dia berjalan macam biasa. Jadi kerana itu ikhwatul iman, semua yang membawa manusia ke syurga, Nabi SAW sudah jelaskan. Begitu juga semua yang membawa ke neraka, Nabi SAW sudah jelaskan. Begitu pula tentang cara membersihkan hati, Nabi SAW sudah jelaskan. Oleh kerana itu, di dalam Islam tidak ada istilah tasawuf, tarikat, tak ada ni semua. Marah pula tak lagi. Dan ni benda sensitif, jangan tak apalah, itu hak orang lah. Tapi kita nak bagi tahu, duk pergi ikut satu ilmu tasawuf, duk pergi belajar satu ilmu tarikat sampai meninggalkan petunjuk Allah, meninggalkan sunnah Nabi Muhammad, tak betul. Jalan apa tu? Jalan kebinasaan. Tinggal jalan Nabi ni, binasa kita. Jalan Nabi jalan paling selamat. Siapa pun dia duduk atas jalan Nabi, dia duduk pada tempat yang paling selamat. Dia keluar daripada jalan Nabi, dia berjumpa dengan hidup yang paling tak selamat. Jalan Nabi paling selamat. Jadi jangan duk main haikal lah. Kita ni buat ibadat kerana Allah, dan ibadat itu kena ikut Rasulullah. Habis. Kalau orang kata awak nak jadi macam mana, awak duk ibadat, awak harap macam mana? Saya harap saya buat ibadat ni sama dengan Rasulullah.
Saya harap Allah terima saya pasal saya buat ni mengikut kekasih Allah. Tu kita punya mau. Duk pergi zikir sampai nak pergi terbang, banyak-banyak zikir lah jadi bomoh. Kemuncak zikir jadi macam tu. Last sekali boleh tahu ada orang bila zikir-zikir berjalan pejam mata, tak mau buka mata. Kata apa saya bah? Dia kata tak boleh, saya buka mata, saya nampak ni hati perut orang semua ada ulang, dan badan orang ada ulang. Oh dia ni Allah sawar ni, ajar belik orang. Rasa tahu mana ni, saya duduk nampak ni tu, saya pejam mata. Ini semua talbisul iblis. Ikhwan, peganglah dengan sunnah. Dia kejap, dia tali Allah daripada langit turun. Jangan terpedaya. Tak ada orang boleh baca hati orang. Bohong ikhwan, bohong. Tak ada. Kalau ada orang boleh baca hati orang, Rasulullah akan baca hati orang. Tapi hati siapa Rasulullah baca? Dekat-dekat nak sembahyang asar, macam tu budak lelaki-lelaki dalam hadis Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, main-main buat lagu muka sedih macam tu. Nabi kata apa pasal? Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum hudud dekat aku. Nabi kata apa pasal? Dia kata aku zina ya Rasulullah. Nabi beralih muka. Nabi kata aku tak mendengar. Dia pusing pergi kat Nabi. Dia kata fa'aqim alayya, tegakkan pada aku hukum Allah. Aku zina. Dah. Nabi kata hang tak zina, hang pegang dia aja. Dah, aku zina. Nabi kata dah, hang tak zina. Nabi kata hang pegang dia saja. Dah ya Rasulullah. Nabi tak mau lain orang bahasa. Habis sembahyang asar semua, dia main lagi kat Nabi. Nabi baca ayat daripada surah Hud. Nabi kata innal hasanati yudhibna sayyi'at. Nabi kata Allah berfirman, sesungguhnya kebaikan yang kita buat, dia akan menolak kejahatan yang kita buat. Nabi kata hal salata ma'ana, bukankah tadi hang sembahyang dengan aku? Maka itu satu kebaikan. Allah ampun kesalahan. Tengok ikhwan, tak ada Nabi duk pergi buat jugir biji mata tengok dalam-dalam. Oh Nabi kata ringkup dah. Ya, kalau nak buat position yang dia duduk tu sebagai kekasih Allah cukup best, meraih benda-benda pelik. Tak ada. Hatta Ma'iz hadis terkenal, hadis popular pasal Ma'iz berzina pun kisah yang sama. Nabi kata apa dia? Nabi kata abika junun, hang gila. Dah hampir buat zina, main cerita ke orang. Simpan sudahlah, taubatlah kepada Tuhan. Apa nak main cerita-cerita? Nabi kata hatta syarabul khamr, hang minum arak kan Nabi kata. Sampai jadi otak tak center nak main cerita. Tak, dia kata aku takut dekat Allah. Aku tak mahu Allah hukum aku. Nabi kata hang bertaubat. Siapa Allah nak hukum? Allah tak akan hukum orang yang bertaubat. Hang taubat sudah pada Allah. Tak, ya Rasulullah, hukum aku. Ma'iz ni bersungguh-sungguh nak Nabi hukum dia sampai tak boleh nak elak. Dia londeh habis aib yang dia buat. Last sekali baru Nabi hukum dia. Lepas tu Nabi kata sepatah dalam hadis Muslim dalam bab taubat. Nabi kata sepatah. Nabi kata sesungguhnya taubat Ma'iz boleh dibahagikan kepada 70 orang penduduk Mekah, penduduk Madinah. Tengok, taubat dia boleh dibahagi pada 70 penduduk Madinah. Bersihnya hati Ma'iz. Kita hari ni bila orang nak main taubat, bagi satu orang. Bagi satu orang. Lepas tu buat pula program macam tu lah. Cerita apa yang pernah buat. Lepas tu ambil TV pula, ambil slow motion punya muzik macam gambar hantu punya, bagi seram sikit, muzik pun slow, romantik, bagi audience nak teriak. Ini semua kerja gila ya, kerja syaitan. Tak ada dalam sunnah benar-benar ni semua. Duk pergi korek aib orang. Yang adanya ialah siapa yang menyimpan aib saudara dia, Allah simpan aib dia. Itu yang ada. Itu hadis yang sahih. Ulama hadis kata, Nabi sebut siapa yang menyimpan aib saudara dia, ulama hadis kata termasuk aib diri kita sendiri. Jangan cerita ke orang kalau tak ada pasal.
Tak ada pasal. Aib kita. Bukan termasuk orang Islam tu kita. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang simpan aib orang Islam, termasuk kita ni orang Islam. Bukan kata buruk orang kita simpan, buruk kita simpan. Saya nak pergi buat majlis taubat, nak kena malam karang siap-siap 5 leh muka surat. Bulan Februari buat apa, Mac buat apa. Ni pasal apa? Pasal ustaz nak dengar. Lepas tu ustaz kumpul buat bahan ceramah, buat CD jual ke orang. Cukup tak kata cukup. Dia suka lajar. Jadi ini hadis. Begini kaedah dia, ikhwan. Begini kaedah dia. Siapa banyak buat kebaikan, antum tengok muka surat 5 tadi yang saya katakan tadi, hadis tu. Hadis yang ada pada muka surat 5 tu, hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Abu Umamah. Kita bersihkan hati kita, kita tengok sampai Nabi kata apa dia. Nabi kata, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Nabi kata barang siapa yang bila dia buat baik itu menyenangkan hati dia, dan bila dia buat salah tu buat dia jadi menyesal, Nabi kata dia orang beriman. Tu nak kata apa lagi? Siapa yang buat baik, bila dia buat baik dia suka, dia enjoy, dia tak putus asa, dia nikmat, dia menikmati kebaikan tu. Dan siapa yang bila tersalah, dia memang rasa salah. Aku tak patut buat lagu tu. Dia memang rasa bersalah. Nabi kata sesungguhnya jiwa dia telah dibersihkan oleh Allah. Dia mukmin. Tapi kita mau buat lagi. Dia cakap ni Rasulullah. Kenapa kita nak pergi jumpa satu orang pula? Tak boleh bersih. Cerita apa hang buat A sampai Z. Jadi macam mana? Jadi macam mana padri dalam kerja? Senang kan nak timbang? Macam mana? Cerita. Itu pun cerita lah. Debang. Okey, padri kata aku timbang duk ada 2 kilo. Sekilo RM45. Bayar RM80. Okey, Allah ampun dosa hang 2 kilo. Dia tu kata duk ada 300 kilo ni. Minggu depan ramai pula. Siapa untung? Padri untung. Bila orang bertaubat jumpa ustaz, siapa untung? Ustaz untung. Orang bertaubat jumpa ustaz, siapa untung? Ustaz untung. Ini bukan Islam. Orang nak mengaut keuntungan. Tak, Islam tak main dengan wajah begitu. Lebih baik kita nampak orang zina, tutup mulut kita, daripada kita buat report. Tutup. Pasal apa? Itu benda aib. Kita syubhat. Siapa kata kita syubhat? Syubhat ni kalau kita pergi ambil gambar, lepas tu duk pergi WhatsApp ke orang, itu baru syubhat. Hantar dah dajjal ni depan kita pakai kepiah, belakang kita yo dajjal betul, Ya'jud Ma'jud kawan ni. Yang tu syubhat. Syubhat dalam mengaibkan orang. Tapi bila tengok orang buat jahat, simpan. Best sekali face to face dengan dia. Sahabat, hari ini Allah tutup, mungkin besok Allah buka demi kebaikan sahabat. Sebelum Allah buka di hari akhirat, minta ampun pada Allah. Nak bagi nasihat ni kawan, dia tak perlu 4 jam, 2 saat boleh bagi nasihat. Padat ayat kita. Bolehkah bagi nasihat ke saya? Ustaz pun 4 jam tu bukan nasihat, ceramah perdana. Nasihat dia. Sahabat, hidup kita atas dunia ni singkat dan sebentar, tapi sangat bermanfaat. Buat sesuatu supaya ada manfaat dunia sampai akhirat. Tak kalau kita susah hari kita bertemu dengan Allah. Sahabat makan nasi kan makan dedak? Tanya ke dia. Makan nasi kan mesti boleh fikir apa saya kata. Cukup nasihat lah. Tu nama dia nasihat. Pendek, ringkas, orang boleh fikir. Cerita-cerita sampai kawan tu balik, kawan tu pula, apa dia nasihat aku tadi kan? Duk selak diary pula, punya panjang. Itu bukan nasihat. Habis nasihat pula, salam pula dengan ustaz, lepas pula 100. Ustaz pula genggam lagu macam lempak liat tu, tarik. Please lah. Agama dia bukan start dengan duit. Hidayah tak pernah start dengan duit. Hidayah start dengan sekeping hati yang hanif.
apa dia Hanif? Yang suci bersih, nak cari Tuhan dia. Hidayah ada di situ. Dakwah Nabi buat ni tak start duit. Berkali-kali saya katakan, tidak start dengan duit. Satu orang penceramah, satu orang ustaz, bila orang panggil dia ceramah, bukan duit yang duduk depan mata dia. Bukan, ikhwan. Kita nak bayar kereta kita jadi macam mana orang salaf. Siang kita bekerja, alirkan peluh di muka kita. Malam kita menyampaikan dakwah Islam. Siang kita mencari nafkah. Cara kita, bukan kita ambil agama Allah ni, lepas tu kita duduk berapa jam nak pakai saya? Cara tanya, berapa jam nak pakai saya? Itu kata iting 2 jam. Okey, tengok kereta Innova, okey, sebulan duk dah 750. Okey, 1,500 dah. Pasal apa? Pelepas kereta. Orang panggil nasihat agama, dia fikir kereta. Akhirnya, ikhwan, Tuhan bagi apa kat dia? Tuhan bagi kereta, bukan bagi orang. Tuhan serah dia kat kereta. Dia dapat 5,000, 6,000, 7,000. Cerita ni semua buat panas badan. Tapi tak boleh begitu, ikhwan. Saya katakan tak boleh, ikhwan. Apa yang kita makan, biar dialih daripada ayat peluh kita. Nabi Daud tu sikit punya Nabi ke? Agak-agak Nabi Daud tu dengan pengarah-pengarah besar-besar, siapa hebat lagi? Besok bangkit depan Tuhan, nampak dia tutup dah sekali lagi. Esok bangkit depan Tuhan di hari akhirat, Allah panggil Nabi Daud, Allah panggil kita. Allah tanya, hang dia apa tu? Oh, saya pengarah pembetul. Saya pengarah. Awak pengarah mana? Saya pengarah Jabatan Agama. Negeri mana? Pasir Dua Putih. Oh, macam tu nah. Allah kata, hang tahu ni siapa dia? Siapa dia? Allah tak bisa tengok. Ni bapa Nabi Sulaiman, nama dia Daud alaihi salam. Hang tahu dia kerja apa? Dia bukan pengarah. Dekat dia aku buat turun wahyu, nama kitab Zabur. Hang tahu dia kerja apa? Hang tahu Nabi Daud kerja apa? Aku nak cerita bagi hang. Kerja dia potong-potong kayu, ikat-ikat, pergi jual di market. Dia Nabi. Tak pernah aku suruh dia keluar menyampaikan dakwah, dia tanya kat aku, berapa dirham nak bagi kat aku? Kalau agama tak turun kat Nabi, hang tak dapat agama, hang tak ada. Hang sedang diri hang. Hang siapa? Hang pengarah, hang besar ke? Hang terkenal sana, hang terkenal sini, hang besar ke? Tuhan bagi ayat tu kat kita esok, ikhwan. Tahulah nasib kita je lah. Susahlah kita pasal apa takut nak hidup miskin ni? Hidup miskin satu hina ke? Tak. Hari ni kalau kita jadi ustaz, kita miskin, apanya ustaz miskin? Demo tu. Nak buka balik dah. Sekali ceramah mau puluh ribu, 100,000. Oh, ikhwan, fan orang bagi. Gila-gila punya fan orang bagi. Baca hadis-hadis palsu, ribu-ribu orang bagi. Bulan ni kereta lain, bulan depan kereta lain. Saya ustaz, baca pula ayat man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni semua pasal saya takwa. Kalau kita takwa, kita sanggup je goreng pisang tepi jalan, alirkan. Itu adalah perangai para nabi, alirkan. Nabi kita buat apa? Nabi Muhammad kita buat apa? Ambil kambing, lagu Syawal, pegang kambing. Nabi pegang kambing, Nabi pergi ke market, Nabi tanya siapa nak beli. Ya, Nabi hidup macam tu. Tak ada Nabi duduk lagu selepang kaki, goyang kaki. Aku Rasul, masuk mah jumpa aku. Lagu Nabi kata, ni rumah aku tepung, tak ada hantar main 2 tong. Dia boleh buat macam tu. Kalau dia nak buat, dia tak buat. Semua ni ikhwan, talbis. Orang cerita pasal zuhud, orang tak mau hidup zuhud. Orang cerita pasal sabar, orang tak mau sabar. Orang cerita pasal warak, orang tak mau warak. Pasal itu kita berjaya mendidik dunia kita jadi cantik. Tapi manusia yang duduk dalam dunia ni, jiwa dia hancur sampai tak tahu tang mana hancur. Pasal apa, ikhwan? Kita bukan menyampaikan dinullah. Kita ambil manfaat dalam dunia ni.
Ikhwan, prinsip dalam tazkiyatun nufus adalah dalil daripada Al-Quran dan Sunnah menurut fahaman salafus salih, bukan berdasarkan ra'yu, pemikiran, perasaan atau adat istiadat atau banyaknya orang atau yang lain. Dalam membersihkan jiwa, yang kita pakai betul-betul 100% Quran, Sunnah. Kepala otak tak pakai. Mai try tengok cara lagu ni, dia ni boleh berubah tak? Pasal tu kalau orang mai jumpa kita, Ustaz, ni Ustaz tolonglah buat ayat, Ustaz hati dia kerah. Kita tak buat ayat. Nak buat apa ayat betul lah kita keluar main bagi dia. Pasal apa kita tak boleh? Sebab belum terbukti, belum ada hadis yang kata Nabi baca ayat bagi orang minum dan ayat tu mengubah hati orang. Tak ada. Tapi kalau Nabi tak buat dalam bab melembutkan hati orang, macam mana kita nak buat? Ada kata tu Nabi baca surah Taha, Sayyidina Umar lembut. Betul. Nabi baca surah Taha, Nabi boleh dia layak ke? Masa tu tak ada ayat depan Nabi. Cakap ni pandai. Dia pandai juga. Sayyidina Umar mai rumah nak bunuh Nabi. Sayyidina Umar mai nak bunuh Nabi. Nak bunuh Nabi. Dia mai nak bunuh Nabi. Baca surah Taha. Adik dia pukul adik dia, bagi satu backhand ke adik dia. Baca surah Taha. Adik aku dah ikut Nabi dah. Tak boleh. Pacu kuda nak pergi bunuh Nabi. Jumpa Sa'ad tengah jalan. Sa'ad kata, cengih nampak garang ni? Adik aku ikut Muhammad. Mana aku angin tak naik? Apa Sayyidina Umar? Hang baru tahu ke? Dengan adik hang, dengan adik ipang hang, semua dah ikut dah. Tak jadi pergi rumah Nabi, patah balik pergi rumah cari adik dia. Masuk, Assalamualaikum, bam, bagi satu backhand. Terlentang hamba Allah tu, helaian Quran bersepah. Pegang. Apa ini? Dia orang Arab. Pegang-pegang Taha. Itu rancangan ke hidayah Allah? Hidayah Allah. Kita ni merancang bawa ayat jumpa ustaz. Ayat pula 7 kolah masjid. Awak jumpa ustaz. Itu rancangan. Buka dia semua apa, ustaz pun baca lagu duk kelipok, tengok atas tengok bawah kelipok, pui. Minggu depan mai pula. Minggu depan mai pula. Tanya berapa lama dah duk ambil ayat? 2 tahun. 2 tahun takkanlah satu ayat pun tak lembut. Dia kata tak ada. Tak ada, ikhwan. Orang kena penampak dapat hidayah. Satu wanita hak main kuliah macam ni, lelaki dia bagi penampak belakang tangan, pam, kata ujung gigi ni 2 keluar. Pasal apa? Pasal duk mengaji. Pasal duk mengaji, bagi satu penampak, pam, kata cerita lama lah. Dah teringat cerita api cerita lama. Telefon, Ustaz, nangis Ustaz, buat macam mana? Kita pun duk fikir nak buat ke mana. Satu hang bini orang ni, kalau lelaki yang hantar telefon Ustaz, metro muka depan hantar tak? Please Ustaz, apa saya nak buat? 2 gigi dah jatuh. Tak apa, Ustaz mesej. Sabar, ingat pada Allah banyak-banyak. Nak pergi jadi cerita, masa mesej tu lelaki dia pegang handphone. Ni semua nama dia apa? Batu belah, batu bertangkuk. 2 gigi dah telah masuk. Tapi dia tak tahu ustaz mana. Dia tahu ustaz lah. Ustaz mana dia tak tahu. Ni dia tengok ni dia tahu. Dia balas. Tak. Jangan buat lagu tu kat isteri. Orang Pulau Pinang bercerita, jangan buat lagu tu, tak bagus. Dia duduk mengaji dengan saya, dia main kelas saya. Hang nama apa? Tak. Hang tu dia buat A5, H-A-A-N-G. Hang mak asli, mak wajib kan mak asli kan. Dia bagi hang nama siapa? Kita pun dia dengar dia call balik. Dia kata celaka betul, aku cukup tak suka mengaji kat hang. Hang duk ajar apa kat bini aku? Haram jadah betul. Haram jadah. 2 telan. Nangis.
berkelai, tengkak mai sampai depan rumah, ambil pisau semua, berkelai jadi ramai. Cerita kat Abang berkelai ramai. Tak apa, 2 gigi Tuhan nak bagi petunjuk kat lelaki dia, bini kena makan 2 gigi. Kata abang, sabar. Abang kalau pukul saya pun, saya bukan boleh lawan. Saya tak ada pergi belajar taekwondo ke karate, tak ada. Cuma saya dia belajar sikit aja. Saya baca satu ayat, saya sembuh, abang tentang. Itu saja. Saya tak belajar apa abang. Macam ni, abang boleh marah saya, boleh pukul saya bagi open check. Satu je syarat saya mau. Abang main pula saya 2 kali aja. Lepas tu abang nak tendang ke, nak jijak ke, okey, bagi satu date. Bagi satu date, saya pergi masa semua badan saya untuk abang tendang je hari tu. Tapi kalau main kuda saya 2 kali je cukup. Dengar daripada awal sampai akhir, 2 kali, tak mana-mana pun tak apa. Lepas tu saya kota janji saya. Saya main depan rumah abang pukul saya. Pun tak, dia duk ikuti ko. Masih boleh tak main tenang betul tak, kalau hancur lagi dah jalan pun dia ikut kat YouTube. Lama bini dia mesej, saya tengok nombor tu ni, alamak aku nak kena apa pula hari ni, aku nak tendang apa ke hari ni. Lama selang banyak hari, banyak. Makasih banyak ustaz, alhamdulillah. Dan ni lelaki saya duk ikut kuliah sunnah, tapi ustaz aja dia tak mau. Ustaz sunnah lain dia mau, ustaz aja dia tak mau. Tak apalah punya pasal lah. Bukan syarat sunnah tu mengaji dengan satu orang. Tapi saya nak bagi tahu, bukan ayat jampi, kena makan gigi 2 baru dapat petunjuk. Habis yang kita dia rumah kita ada tangki ayam, tapi jampi atas tu lah senang, buka semua pipe dia mengalir air jampi. Buat apa dalam botol? You think about that. Orang nak dapat petunjuk Allah kena pukul, kena pukul. Allah nak bagi hidayah dekat Umar, Allah takdir adik perempuan kena sepak, bukan ayam, bukan duduk menari lagu tu, tak. Orang bertaruh nyawa dapat hidayah. Nabi, Rasul nak menyampaikan hidayah, perang, menangis dalam perang. Kalau 300 orang ni mati hari ni, ya Allah, kesemua sekali, tak ada siapa nak sembah, ya Allah, menangis kekasih Allah. Kita settle dengan ayam. Amazing. Dahsyat kita, ya Allah, dahsyat kita ni. Kita hari ni umat yang dahsyat. Mungkin kalau Nabi dulu hidup, dia pasti ambil kursus dengan kita. Macam mana nak mendakwahkan orang. Nabi Nuh kata 950 tahun aku dakwah, aku pun tak teringat nak buat satu ayat. Otak ni bagus, boleh buat betul cincin punya otak ni. Orang menangis dapat hidayah. Ya ikhwan, menangis. Antum dengarlah cerita-cerita orang dapat hidayah, menangis orang tu. Dia diasah oleh Allah, Allah uji sampai hidayah masuk dalam hati dia. Dia masuk, dia melekat, tak keluar dah. Antum tengok hidup ustaz-ustaz yang sebelum daripada kita ni, hidup sampai dakwah Islam, macam mana dia buat? Dekat dengan kita. Contoh, ambil satu ustaz, Dr. Abdullah Yasin. Macam mana dia? Ambil contoh dia, macam tu lah. Nak pergi mengajak ni, nak bagi dia faham macam mana bawa ayam sang sebetul. Dia pergi siap di rumah jual RM3. InsyaAllah siapa minum ayam ni main kuliah tafsir, boleh faham insyaAllah. Tak ada 9 tahun naik mahkamah, 9 tahun naik turun 9 tahun. Tak saya apa? Tak ada tauliah. Apa ni? Itulah harga. Cuba masuk dalam hati dia, tengok, sembang dengan dia sebagai manusia. Saya tanya kat dia, saya kata, doktor, 9 tahun no? Dia kata 9 tahun. Saya angkat nafas sampai dalam-dalam lepas. 9 tahun. Ya, dia kata 9 tahun. Doktor buat jenayah apa? Bank mana doktor apa? Saya tanya dia. Dia kata tak ada tauliah. Dia kata doktor pun tak ada tauliah. Lagu saya pesakit memang tak ada tauliah. Ya, ayat mata
turun. Tu orang nak menyampaikan agama, orang nak sampai sunnah pada orang. Antum tengok Dr. Mazhar gari main dengan pistol, pelompok kan dia. Jangan buat ke orang lain, hanya rahsia kita lah. For what? Untuk apa? Tangkap orang macam tu. Awak nak gambar apa? Dia penjenayah. Dia bukan ajak apa? Dia bukan ajak tikar terbang zam-zam ala kazam bangsi hikmah, ada. Dia mengajak Quran dan Sunnah. Dunia bagi pengiktirafan, Jordan University bagi iktiraf, Universiti Islam bagi iktiraf, USM Pulau Pinang bagi iktiraf, confirm ilmu dah betul, dia pensyarah. Oxford panggil. Oh, kalau saya Oxford panggil tak main ni. Ada dia tak panggil tau. Niat daripada mula tak elok lah. Oxford panggil kawan. Tiba-tiba dekat mata kita orang tu kecil. Ni dalam tak ada masalah. Dalamnya ada masalah. Semua ni ikhwan, kalau antum tengok semua orang ni ayat mata dia turun. Harga hidayah ayat mata. Bukan ayat ni. Ayat ni dapat ayat minum lah. Nak minum bismillah sudahlah habis. Tak lebih dekat tu. Orang ni Ustaz Abdullah Iraqi. Setahun 2 bulan kena tangkap luar negeri. Abu Gharib lagi. Hidayah. Antum pergi Pulau Pinang, tanya pengalaman hidup Profesor Dr. Rodhi Osman. Mengajar. Tak boleh. 10 tahun tak boleh. Bukan sehari, bukan 2 hari. Nasib dia apa? Tu kalau di Pulau Pinang Dr. Rodhi tu, saya ingat antum nak cari orang sunnah mengajar yang tak kata ke orang. Dia seorang. Sampai kadang-kadang antum duduk kuliah dia, awak dia tak kata sikit pun lemah, antum lemah. Rasa macam nak kena histeria. Sampai tak kata ke orang betul. Dia duduk pi hadis lagu tu ya. Sanad, matan lagu duduk pi. Kita ni lagu duduk mata putih nak atas. Katalah sikit. Pun tak boleh mengajar. Mahalnya hidayah Tuhan. Tapi dia untuk satu tempoh yang sikit. Dunia boleh tolak hidayah, tapi dia tak boleh tolak untuk selama-lama. Pasal dunia sendiri kepunyaan Allah, hidayah kepunyaan Allah. Tak boleh lama. Dan mungkar ini, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Bes mai kebenaran, batil tak ada tempat. Lah pasal orang tak nampak lagi kebenaran. Orang tak tahu Nabi zikir lagu mana, lepas tu orang nak pergi menari. Ya, nanti antum tengok orang break dance, kepusing kepala. Apa dia buat kerja ni? Dia kata saya ingat Allah. Dia pusing kepala. Kan dia kata kawan duduk naik kelab tu, kongkang. Kita masuk lagu nak tangkap dia apa? Dia kata saya ingat Allah. Satu masa nanti orang kena hidayah Nabi, orang tahu Nabi zikir lagu mana, orang takkan mau benda batil. Anak-anak muda ni, orang muda yang masih muda, dia akan kahwin, dia akan ada keturunan, dia akan didik anak dia. Bila hak naik di atas, tak payah kita buat kerja apa ya kawan. Tak boleh tahan lama, batil tak boleh tahan lama. Baik ikhwatul iman, baru 2 payah nak baca bab ni, musabak banyak ni. Jadi kita jumpa 2 benda hari ni. Kaedah, iaitu satu orang punya suci hati ada di tangan Allah. Pasal itu ikhwan, juga di samping Nabi didik sahabat, penyucian jiwa ni kalau kita dengan anak-anak, dia juga melibatkan orang yang menyampaikan itu. Hati dia tu ada tak ada kat situ? Macam Nabi dengan sahabat kan, bila Nabi didik sahabat, Nabi didik apa yang Nabi nak didik. Bukan Nabi orang kata tak ada mereka nak mengaji, ajak habis daripada masa pun duduk tidur aja di rumah, ajak habis dah. Masa dia didik para sahabat kepada suci hati, dia bermaksud, dia nak mereka sampai tang situ, ini Allah bagi pada dia. Kita pun demikian. Kalau kita sambil lewa nak bagi anak kita faham agama, dia akan jadi sambil lewa hati dia. Kita
kita sendiri kita sampaikan tazkiyah, kita bermaksud dengan tazkiyah. Bukan kita buka dia sebagai satu ilmu yang kita nak tengok luah mana dia, kemudian jiwa kita sendiri terbang pergi sampai tak tahu duduk tak mana. Tak boleh begitu. Pasal itu Nabi tengok sahabat, Nabi tengok kadang-kadang Nabi didik sahabat, Nabi pegang sahabat, Nabi doakan sahabat. Sahabat-sahabat mai jumpa Nabi, Nabi doakan. Macam kita cerita hadis Imam Ahmad, sahabat tu mai jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, ada satu benda saya nak minta, boleh tak?" Nabi kata apa? "Izinkan saya buat zina, boleh tak?" Nabi okey. Sahabat Nabi lain dengar, tak boleh tahan. Apa Nabi buat? Nabi kata, "Sukakah kamu kalau anak perempuan kamu dizina orang? Isteri kamu dizina orang? Mak kamu dizina orang? Kakak kamu dizina orang?" Dia kata tak mau. Apa Nabi buat? Nabi angkat tangan. Nabi kata, "Allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu." Ya Allah, bersihkanlah hati dia dan sucikanlah kehormatan dia. Nabi buat begitu. Nabi buat begitu, tak lebih daripada tu. Nabi buat macam tu. Jadi kita pun macam tu, ikhwan. Itu semua nama dia perjalanan nak sampai tang situ. Perjalanan. Mungkin makan masa lama, Allah nak sentuh hati kita dengan hidayah dia. Lama makan masa. Tapi satu masa kita tahu makna suci hati ni, dan kita sangat tak selesa duduk dalam kawasan yang tak bersih hati. Dan orang akan tengok kita pelik. Orang buat salah kita nak maaf. Orang buat salah kita tak ambil berat. Kita pantang ada lebih sikit, kita nak infak. Kita duduk tak baca Quran, kita duduk tak ada ingat Allah, dia mai rasa apa? Tak boleh duduk macam tu. 24 jam nak kena dengar muzik, gedengang-gedegung. Oh, semak otak. Hak kawan ni tak pasal muzik tak boleh lena. Lu penyakit kena kat anak dia ni. Tak menyanyi tak mau lena. 2-3 pagi budak tu duk jegir tengok pak dia, mata kelipang. Budak bapa nak pergi kerja, kena menyanyi. Dia didik anak dia macam tu, kena menyanyi. Bohong satu lagu, janji menyanyi. Budak tu faham tak faham nombor 2. Kena 2-3 lagu, mata tu satu macamnya lali, macam kena ganja, lali lena. Penyakit tu kalau dia teruskan sampai besar. Itu nama dia tazkiyatun nufus, ikhwan. Ini dua benda yang penting. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk yang ketiga. Wajib bagi satu orang hamba bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Sungguh-sungguh. Itu melibatkan diri kita pula, kesungguhan. Dan Allah akan tunjuk, ikhwan. Allah akan tunjuk. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, adakah kita mesti menceritakan kesalahan kita pada orang yang kita pernah buat salah untuk mendapatkan kemaafan beliau? Kita ada kaedah, ikhwan, yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab dia Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Itu kaedah apa? Kalau kita cerita apa kita buat A sampai Z, boleh mendatangkan musibah lagi besar. Jangan. Sahabat, saya minta maaf banyak-banyak. Ada apa hang lagu ni punya baik depan lah, dia tak tahu belakang kita macam mana punya juman. Dah sahabat, manusia salah, saya minta maaf. Aku minta maaf. Kalau kita cerita, saya nak cerita A sampai Z. Hari itu sahabat kena buang kerja saya punya pasal. Sebab betul. Bolehlah ceritalah, tanggunglah risiko dia. Lepas itu kaedah dia, kalau kita cerita dia menampakkan buruk lebih besar, nyatakan kemaafan, menyatakan kita minta maaf pada dia bersungguh-sungguh, tapi tak payahlah sebut. Test market tengok dia nak ingin atau tak nak ingin. Kata sahabat, apa pandangan sahabat? Kalaulah sahabat tahu best friend sahabat tiba-tiba dia jadi punca sahabat kena buang kerja, apa pandangan sahabat? Oh, aku tandang dia mampu. Senang sudah lah. Oh, dia kata hang ke? Dah, bukan saya tak buat kerja lagu tu. Satu. Yang kedua apa dia? Buat baik pada dia sedapat mungkin. Buat baik ke dia, sampai hati dia tenang dengan kita. Tak payah kita cerita. Kalau dia pun nampak satu orang yang berhemah, sikit test market dulu lah, sikit-sikit je. Nampak okey? Dia kata cara cerita macam hang ya.
Tu orang jauh orang otak jauh. Tak apa dia kata, siapa orang tak buat salah, semua orang buat salah. Tak apa, aku maaf. Oh cantik, jiwa besar. Tapi jangan sampai picum kaki dia, apa tak payah. Ustaz, mohon Ustaz ulas tentang fidyah puasa yang sabit dengan dalil hadis. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Allah sebut dalam suratul Baqarah tentang wa in kuntum marda aw ala safar, dan juga Allah sebut tentang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Artinya daripada ayat itu fidyah puasa wujud. Satu orang tak puasa dan dia mampu bayar puasa, maka dia mesti bayar puasa dia. Siapa dia? Orang sakit, orang yang safar, dia buka puasa, umrah ke 10 jam naik kapal nak pergi Jeddah, boleh buka puasa, dia mampu bayar balik, dia bayar balik. Dan ada orang wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang memang tak boleh bayar, tua terlampau, tak puasa, memang tak boleh bayar, tak ada keadaan nak bayar. Pasal tua ni mana ada umur 60, 70, 80, pelan sihat tak ada, dia pelan tak larat, maka dia boleh bayar fidyah. Dia boleh bayar fidyah. Pandangan daripada Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, perempuan yang mengandung, perempuan yang menyusu dalam bulan Ramadan, dia tak puasa apa sebab? Pasal dia mengandung hak syarat ni. Dia tak puasa apa sebab? Dia susu anak dia. Abdullah bin Abbas kata cukup dia bayar fidyah, dia tak payah qada puasa dia. Itu pandangan Abdullah bin Abbas. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i meletakkan bayar puasa. Fidyah ni untuk orang yang tak boleh. Dia ikhwan, dia tak ada kaedah yang kita pakai. Walaupun ulama kita sebut, tapi tak ada sandaran. Puasa lama-lama tak puasa, lah tak bayar lagi 2-3 tahun. Maka bila start bayar, dia kata langgar tahun tu, dia kira secupa, sehari puasa secupa. Benda ni langsung tak ada riwayat, tapi ada orang cakap, tapi langsung tak ada riwayat. Jadi kerana tak ada riwayat, kita ambil apa yang ada. Kalau dia bayar fidyah, dia tak payah qada puasa. Kalau dia qada puasa, dia tak payah bayar fidyah. Titik. Itu saja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak bagi dengan puasa ni apa mudah, bukan Allah nak bagi kita susah. Dalam mazhab Syafi'i ada, macam perempuan tadi lah, kalau dia buka puasa, dia mengandung ataupun dia menyusu, kalau dia buka puasa, dia fikirkan diri dia, maka dia kena bayar puasa. Tapi kalau dia buka puasa, dia duk fikir dia dan kandungan dia, maka puasa pun dia kena bayar sehari, fidyah pun dia kena. Tetapi benda ni tidak ada sokongan riwayat, dia hanya satu pandangan. Kalau dia satu pandangan, dia ambil pandangan. Kita kembali kepada ayat surah Baqarah tadi itu, ayat berapa? 185, tentang syahrul Ramadan allazi itu diturun ke bawah, dia cerita pasal fidyah. Maka kita pegang cakap tu. 10 tahun, 20 tahun tak puasa, zaman kalang kabut dulu lah ni nak puasa balik, macam mana? Satu, minta ampun pada Allah banyak-banyak. Yang kedua, qadalah puasa takat mana yang larat. Main satu tahap tak larat, tapi tahu kata jumlah ada banyak, okey, baki tu nak buat fidyah, buat, tapi tak ada tanggungjawab. Nak orang kata nak bagi puas hati je, bayar pergi, selesai tak kata, cukup. Tak payah duk fikir tahun tu 30 hari kali 2 tahun kali 30, dia main tu dia 3.4 juta 8 hari. Beliau pergi kata dia. Pergi jumpa pula ustaz kata ada ke mana, aku tak tahu. Kaedah dia, selagi hutang tak bayar, tak boleh sedekah. Kaedah dia. Sahabat hutang kat ustaz, hutang RM40, hutang tak bayar lagi, jumpa ustaz, nah ustaz saya sedekah 40. Sedekah apa, hutang aku tak bayar lagi.
Selagi tak habis puasa qada, puasa Ramadan yang kita dah puasa tu, pahala dia tak ada. Ini semua ikhwan cakap saja, tak ada sokongan riwayat. Betul? Kita kata kembali pada ayat Allah. Orang yang berdosa, taubat. Larat, qada. Tak larat, stop, minta ampun pada Allah, selesai. Orang yang tinggal sembahyang, minta ampun pada Allah. Kena sedang, Tuhan yang kita minta ampun ni Tuhan yang sangat suka mengampun hamba dia. Puasa sembahyang macam mana? Sembahyang tak payah qada. Pasal apa? Puasa ada cerita qada dalam Quran, sembahyang tak ada. Minta ampun pada Allah. Orang kata kena qada, yang tu orang kata. Dia tak main daripada Quran, dia tak main daripada hadis. Saya nak ikut orang kata, ikut pilah. Dia bukan boleh paksa. Dia jadi macam budak-budak, dia naik pokok mu'tal, kita kata turun, dia naik lagi. Kata ada naik terjun mampu bang. Dia turun lah. Budak-budak dia macam tu. Ikutlah. Tapi daripada Nabi sendiri, bersalah, tinggal sembahyang, apa ubat dia? Minta ampun pada Allah, selesai. Tak ada pidiah sembahyang. Pidiah sembahyang ni semua tak ada. Tak ada pidiah sembahyang untuk orang hidup, dan tak ada pidiah sembahyang untuk orang mati. Tak ada. Orang kita ada Tok Wan di rumah tua, umur 80. Umur 80 ni, bila mai umur 80 dah tak wajib dah puasa. Tak larat dah. Nak bagi puas hati, fidyah kat dia. Habis. Tak ada siapa perlu qada kat dia. Kalau dia tak puasa pun, dia dah 90. Dia dah 90. Dia ambil kotak rokok, dia buat macam kereta ten duk jalan ni, boom, dia buat gitu. Tak awak tu, ni bulan puasa. Oh, bulan puasa ke? Dia buat mangkang kita. Oh, bukan orang kena puasa, bulan lah. Kata begitu ni. Kan? Pelan numuk duk naik ni, pelan duk jadi lagu ni pula. Lepas tu kita duk bihabak tu bulan puasa, hari ni tak masak no, tu kena puasa. Dia 90. Dia 90. Rakaat sembahyang pun dia tak ingat. Dia bangkit-bangkit, dia duduk tunggu. Dia tak buka lampu. Kita awak tak cerah-cerah awak. Cerah apa tu? Pukul 2 petang dah. Awak gelap tu, tak buka tingkap. Duduk niat sembahyang isyak. Usalli fardal isya'i. Tu lohong tu. Bukan isyak dulu lah. Kita nak kejam suruh dia sembahyang. Tak payah. Habis dah, masa dia tu dah habis dah. Tu apalah tu dah tua-tua tak sembahyang, cik takut tu kena siksa kubur. Awak jadi lorat betul tu. Dia 90 lah mangkang, oi, bukan 19. Jangan macam tu, kesian kat orang tua tu. Begitu. Ustaz, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidup miskin? Ada yang berhujah Rasulullah tak miskin kerana mampu kahwin 9 orang. Isteri yang ramai menandakan hidup mereka adalah mewah. Wallahu ta'ala alam. Nabi ada doa dalam hadis Tirmizi, Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan. Ya Allah, bagilah aku hidup miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ma'a zumratil masakin, bangkitkanlah aku di hari akhirat bersama orang-orang miskin. Hadis ni hadis Tirmizi. Ulama hadis bincang hadis ni. Kenapa Nabi minta jadi miskin? Ulama hadis kata miskin dalam hadis ni maksud dia tawadhu, bukan miskin harta ada duit tu. Maksud miskin di sini tawadhu, kerana sifat orang miskin dia tak sombong. Maka Nabi kata Allahumma ahyini miskinan, maksud dia, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang tawadhu, kekalkan aku tawadhu macam ni, matikan aku dalam tawadhu, dan bangkit aku di hari kiamat bersama orang tawadhu. Itu ulama hadis punya terjemahan kepada hadis Nabi minta sebagai orang miskin. Tak mesti orang kahwin banyak atau orang kaya, tak mesti. Jodoh tangan Tuhan. Gaji 1,200, bini 2. Tak pening kita. Dia pergi menikah sampai Siam. Siam kan dia nak tengok slip gaji, menikah dalam negeri slip gaji ya.
Dia pergi menikah sana gedebang-gedebung semua, menikah cara betul, ikut law semua, balik sini mecok, kena denda 1,000. Habis buat kenuri sikit apa, 1,500 nikah. Lepas tu sebulan-bulan 1,200 tu pecah dua, hang nak kata aku nak kata, dia makan jari. Aku tu ada lagi satu lagu Hermantino, dah pernah tengok? Hermantino buat satu lagu, lirik dia tu bagus, tu dengar, dia kan radio klasik tu kan, kadang-kadang duk dengar, ustaz pun mangkap macam apa juga. Nak dengar lagu, duk bawa kereta tengah malam duk balik tu, satu macamnya klasik pasal Hermantino, apa lagu apa, pohon bambu ke apa, satu menarik. Dalam lagu tu dia bagi tahu nak selesai rumah tangga ni macam mana dalam lagu. Dia kata asalkan kita ada sefahaman, dia kata. Nak ambil takat tu, lagu tu panjang lah, kalau baca lagu tu mau sampai pukul 2. Ambil depan tu, asalkan kita ada sefahaman, okey, kahwin. Gaji sikit ke gaji banyak, kita je bentuk rumah tangga kita. Tak mesti Nabi 9 orang dia kata kat sini, Nabi kahwin 4 orang, Nabi kahwin 5 orang, memerlukan ongkos yang banyak, tidak. Sama Nabi duduk, tempat Nabi duduk, pembelanjaan rumah tangga Nabi jangan disebah macam kita. Jangan disebah Nabi bayar kereta, ni unta ni 600 sebulan kan, ni Asro enjoy mau 5,000 tu kita. Jadi tak ada apa, Nabi hidup tak ada hutang, hidup tak ada apa, kurma makan semua, perah susu unta makan, daging kering jemuk sikit buat simpanan makan, tepung uli makan, hidup cara lagu tu. Dan semua perkahwinan Nabi di atas arahan daripada Allah Jalla wa'ala. Allah yang suruh. Mati Abu Salamah, Nabi kata, Allah bagi arah Nabi, pinang Ummu Salamah. Cerai Zainab dengan Zaid, Nabi kata, Allah kata masuk meminang Zainab. Pening bola Nabi, pening. Saya ada satu kawan, dia pening, tapi dia cerita lama dah pening ni. Bini dia offer dia, abang tak mau kahwin lagi satu. Dia jadi termenung macam buang terbiat, betul-betul nak arwah. Tahu sahabat dia kata, pelik Ustaz, bini anak tanya, abang dia ikut sunnah. Adakah sahabat Nabi kahwin seorang? Sahabat Nabi kahwin seorang ada tak? Mana ada? Sahabat semua kahwin 2, kahwin 3. Tak ada orang Arab kahwin seorang, kecuali Arab tu memang Arab tak apa cerdik lah. Pening. Bini kata pula, saya cari kat abang, mau tak? Anda tengok hidup manusia. Nasib baik bini dia tanya dia. Kalau tanya kat kita lah, boleh sakit lah. Jadi tidak mesti begitu. Ustaz, jika Islam dihina, bolehkah kita sekadar mendoakan hidayah pada si penghina tanpa memberi mereka amaran keras? Kerana bukankah dengan memberi amaran itu kita menjaga izzah Islam? Tapi sekarang bila agama dihina, kalau Muslim bagi amaran, dianggap telah menjauhkan orang bukan Islam kepada Islam. Apa pendekatan yang betul untuk seorang Islam buat bila menghadapi masalah begini? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha tahu. Ikhwatul iman, doa ini satu benda yang penting. Bila Abu Hurairah datang, Nabi kata, apa pasal? Doakan mak saya ya Rasulullah, mak saya tak mau masuk Islam. Nabi doakan. Satu hari Abu Hurairah balik rumah, tengok mak dia pakai tudung, terkejut dia. Dia balik lari-lari jumpa Nabi. Nabi kata, aku mendoakan pada mak kau. Mak dia akhirnya masuk Islam. Abu Bakar, bapa dia tak mau masuk Islam. Nabi kata doakan. Nabi baca doa. Satu hari bapa Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar menangis. Terasa-rasa. Kata Abu Bakar, alangkah baiknya hari ini kalau yang Islam depan Nabi bukan bapa aku, tapi Abu Talib.
itu akan lebih menyenangkan hati Nabi daripada Islamnya bapa aku. Jadi semuanya ada kaitan dengan doa. Satu. Yang kedua, ikhwan, kita ambil ayat Quran. Allah Ta'ala kata ruhama'u bainahum. Orang Islam ni sama orang Islam baik, tapi dengan orang-orang yang hina Islam, mereka itu dengan orang kufar, mereka ada syadid. Syadid ni maksud apa? Mereka ikut peraturan Allah. Kalau kita nak amarankan orang bukan Islam, amarankan dia dengan hukum Allah. Jangan kita pergi amaran, jaga 4 biji tayar nanti hilang lagi. Bukan begitu. Bukan begitu. Kita ada satu budak muda mana ke, dia ambil gambar bulan puasa, dia bubuh babi dalam tu, lepas tu dia buat buka puasa, ada sekali jadi kes, orang marah-marah kan. Kita ada orang-orang yang macam ni. Apa yang kita kena buat? Kita buat dua benda saja. Satu, kita nak tahu dia duk kata lagu tu pada Islam tu apa sebenarnya, dia jahat ke atau apa. Satu undang-undang yang baik kena dibuat. Selalu saya katakan, dulu saya mengajak penjara, saya kata pada pengarah penjara, budak-budak yang masuk penjara ni ada benda tak selesai. Sebab pengalaman Ustaz duduk dengan mereka dalam penjara, makan cukup time, main cukup time, doktor mai tengok kesihatan cukup time, ada badminton apa ni tenis cukup time. Saat ni ada NGO mana masuk bawa McDonald ke KFC ke, pegang kita lah duduk menyanyi gedebang cukup time. Apa masalah mereka? Masalah mereka tak tahu agama. Saya kata, apa salahnya ubah sistem penjara ni menjadi satu madrasah, sekolah. Ini orang bukan Islam duk hina Islam ni. Kita ada kuasa ni, negara kita, satu undang-undang. Dia hina apa? Dia hina Nabi Muhammad. Dia kena duduk dalam penjara 6 bulan dan dia kena belajar sirah Nabi. Bagi dia belajar 6 bulan. Daripada bagi dia mentah-kedarah keluar, dia buat Facebook baru. 6 bulan dia kena belajar sirah Nabi. Dia kena belajar dalam bab yang dia hina tu. Kalau dia kata Nabi Muhammad ni ada bini ramai, tanda Nabi jahat, dia kena mengaji 9 bulan. Macam mana Nabi boleh kahwin sejumlah banyak tu? Dan bagaimana rumah tangga Nabi? Yang tu kah baik? Atau pergi ambil rotan bagi tengah belakang dia kah baik? Kata kita. Lepas tu bagi yang tu juga tak makan saman. Second lah punya undang-undang yang lebih keras. Nak bubuh kemunting ke, nak bocah mana ke, nak bubuh satu bilik gelap ke, atas kita. Tapi dakwah itu penting. Jadikan dakwah itu adalah hukuman. Ni kita duk kena tangkap macam-macam budak-budak khalwat kan. Hari tu Ustaz kena tangkap duk dengan satu perempuan khalwat. Ustaz tengok muka dia tengok muka kita. Kita khalwat dia orang, Ustaz kata. Dia kena ke khalwat, Ustaz kena kita tak tahu dia. Kami duduk sebilik ada orang. Ustaz pakai jubah, dia pakai jin. Jadi bila Ustaz nak semai lohak tu, dia pergi ke tepi. Duduk bilik kecil, bila kita rokok belakang kita kena dinding. Lepas rokok aja, lepas kita duduk dengan dia. Dia kena khalwat. Ustaz kena tak ada tauliah dengan khalwat serupa. Dua orang perempuan, seorang jamin, seorang tak jamin, duduk lokap ada 3 jam. Ustaz katakan tak apalah, dia khalwat kan, okey lah. Apa hukuman paling best untuk dia? 3 bulan, 4 bulan dia kena ambil pelajaran. Pelajaran apa? Apa itu hubungan laki-laki dan perempuan, batas dia. Awak kalau tak lulus benda ni, awak tahu, pegang lesen dia, pegang itu, pegang ini. Itukah lebih baik? Atau awak pergi maki dia lagi baik? Macam dia tuduh, kau ni apa? Kau tak tahu. Orang-orang Selangor punya maki kan, tak sedap langsung. Kau ni apa? Kau duduk kau orang Penang duk gelak kiki dia ni, maki ke dia buat lawak? Kau ni mak bapak kau tak ada rumah, kau bagi dia masuk. Kau ni apa ni? Tak ada otak ke? Memanglah kalau dia ada otak, dia tak buat lah kerja tu. Hang maki dia lagi, hang tak ada otak. Tak yang maki tu pula ustaz.
Yang mana lebih baik? Dia kena ambil periksa, dia kena tahu agama, dia kena tahu kami tunang. Ya, satu buku hak RM3 tu ada bab tunang aja. Ingat nah, kalau kau tak datang mengaji, kami catat kehadiran kau. Tiap-tiap satu ahad hang kena main mengaji. Dan kami akan keluar sijil, ada daftar. Kalau hang select satu slot saja, hang nanti makan nasi bungkus dalam. Blacklist terus nama hang nanti tak boleh kerja lagi, huru-hara hidup hang. Takutlah, dia paling takutlah. Dia mainlah mengaji. Itu yang kita masukkan. Hal ni kita nak marah dia, itu masalah kita. Kita ada modal, kita ada dana, cuma kita ni balok buat kerja tu je. Balok kita nak buat kerja, kita nak fikir, kita tak mau fikir. Balok betul-betulnya balok sebalok-balok. Tu orang marah kita lagu naik angin, orang marah kita lagu naik angin. Tak boleh begitu, tak boleh begitu. Adakah kita harap kan orang kafir? Kita harap apa daripada orang kafir? Memang dia satu, dia kafir. Kedua, dia apa pun bala pun tak tahu. Orang Islam sendiri macam tu. Rompak sana, rompak sini. Hisap dadah masuk dalam. Cari formula nak bagi orang berhenti dadah. Tak ada. Bagi dong ketum. Orang dadah ni bukan dong ketum. Nak buat apa nak kat dia? Dia ketum mahal sekarang. Tak ada formula. Agama ada. Dia mengaji pasal Nabi, dia mengaji akidah, duduk dalam tu 2 tahun dia keluar, dia jadi Al-Fadil. Ya, daripada 2 tahun dia balik, dia jadi pusher dadah pula. Dia pergi belajar sikit punya bos tu ada dalam tu. Dia kena 2 tahun, dia tu kena 6 tahun mengaji pada kawan tu. Yang bestnya, warden isap dadah, warden duk jaga dia lepas satu straw. Warden pun kena show satu macam. Warden kata sedap juga nah. Itulah kita katakan ubah. Bagi orang kena Quran. Awak tak kena Quran, denda awak kena. Bila kita fikir dalam denda ni ada apa? Kita boleh keuntungan, ada duit. Kita saman orang, kita dapat duit 2-3 ribu, 5-6 ribu, kita ada dana. Habis Jahanam, insan Jahanam. Dari segi tamadun tu kita ada tamadun duit, tapi insan Jahanam ada. Itulah ikhwatul iman. Semoga Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Ikhwatul iman, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.